Sarapan pagi di Malaysia adalah yang paling berat di dunia daripada segi average kalori. Daripada MDPI 2024, negara macam Indonesia ada average breakfast macam bakso, nasi uduk and soto adalah pada 396 kalori untuk breakfast kerana ingredient yang lagi simple and portion yang lebih kecil. Filipin pada 426 kalori and Malaysia pada average paling tinggi iaitu 474 kalori average. Numbers yang agak rendah lah sebab sepinggan nasi lemak adalah pada anggaran 600 kalori untuk portion hari ni. Namun kerana gabungan berbilangan kaum, gabungan ini memberi cuisine culture yang lagi meriah, membuatkan makanan kita jauh lagi sedap kan, menggemukkan. So aku gemuk ni salah ni. Kau Asian tapi tak makan pedas kan? Tapi mesti sekejap lagi dia offer tu. Tak apa layan. Mari gang, nak jalan kita breakfast dulu. Sarapan nasi lemak kalori tinggi. Bun. Nasi cili. Sedap tak nasi lemak? Sedap. Makan.